Yo guys, Assalamualaikum. Welcome to Daus Red Scar Channel. So guys, hari ni aku nak sharing antara duit rare Malaysia, antara duit kertas rare, antara banknote Malaysia yang rare. ZB RM1 polimer. Okay, kenapa dia rare? Sebab dia tak banyak. Itulah ZB replacement. Tahu replacement tu apa? Duit replacement tu ialah duit gantian duit yang rosak semasa keluarannya. Okay, ni ialah ZB tahun 2012. Dah lama dah aku simpan. So tak ada apa nak ZB ni ZB dan aku punya ni dah grading. Aku dapat 65 EPQ. ZB. Dan kenapa aku rasa luar biasa tentang collection aku ni, sebab aku tak sure lah orang lain ada ke tak ada yang running 5 pieces. Aku punya ni running 5 pieces dengan grading yang sama. 5 pieces ZB013. Aku pernah dengar ada running 5 pieces 014. Dia punya lagi rare lah sepatutnya, sebab dia last prefix 014. Ni 013. Tapi antara yang terawal dapat kira aku lah. Kalau orang lain tak ada. Tapi aku pun tak tahu orang lain ada ke tak ada. So kalau yang ada, sila buat pengesahan. Mungkin ada running yang lebih daripada 5, tak tahu. Kalau lebih daripada 5, dia menang lah. Bukan dia menang, dia lagi rare lah. Sebab susah juga dah jumpa running ni. Running 1-2 keping susah. Ini kan 5. So running number aku ni 777, 778, 779, 780, 781. Cara tunjuk ZB running 5 pieces 777, 78, 79, 80, 81. 5 pieces. Semuanya 65 EPQ. ni sebenarnya grade antara grade tertinggi jugalah. Lupa aku nak share PMG grading ni. Paling tinggi grade 70. So ni 65. Kalau kata orang ujian A tu kan, ni kira A je lah. Kalau 66 ke 70 tu A+. Ni A je. Bawah sikit ni A tolak. Macam tu lah. Ni kalau dapat 65 ni pun dah kira mantap. Tapi kalau 66 tu, sebab lama sangat aku simpan kot. Sebelum aku buat grading tu, dia dah tak confident nak pergi grading kan. Modal grading tu pun mahal juga. Okay guys, kalau ada info yang ada running ni, komen kat bawah. Okay, komen. Kalau korang biasa nampak yang ada running number ni, ataupun korang reveal lah korang punya. Tak tahu juga, tak adalah shock sendiri kan. So mana tahu. Kalau tak ada tu, ni antara 5 running pieces di dunia. ZB. Yelah, kalau tak ada, aku lah ada kan. So yang aku dengar tu pun 014 tu
Reveal lah nanti, reveal lah kau punya Z biru. Nak tengok tak 5 pieces dia kata. Kalau tak review tu macam mana nak tahu? So agak-agak korang rasa ni boleh dapat harga berapa ni? Satu pieces ni berapa? Aku tak bercadang dah nak jual satu pieces. Mungkin aku nak jual 5 pieces terus, mana tahu kan. Tapi harga dia keras, memang keras lah. Sebab aku tak nak jual. Tapi kalau harga tu macam boleh dipertimbangkan, mungkin. Bukan, kalau harga tu mahal mungkin boleh dipertimbangkan lah. Tahun 2012, sekarang dah 2025, 13 tahun. Lebih 13 tahun lah depan. Okay, itu saja sharing is caring. Cuci mata. Kalau kepada kolektor tu, ni kira cuci mata, buat penyejuk mata. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.